Pakai? Nah. Ish. Bawah 3,000 je yang ni. Sebab kita nak clearkan barang dekat Hafiz Enterprise, kita nak masukkan model baru. So, nampak Acik ni dah terus angkut. Tanya Acik, tanya Acik. Tanya Acik. Tanya Acik. Alamak, kejap. Oh. Kena angkat dulu. Baik. Yap. Okey dah. Kena angkat lagi Tak apalah, tanya Acik. Acik tanya dari... Cik nak tanya sikit. Kau jangan cakap. Dari Jangan tanya. Dari mana Acik? Jangan tanya, kenapa Sikit jangan je tanya? nak tanya. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pula hari tu. Kelis. Acik duduk dekat-dekat. Acik dari mana? Sungai Nimbung Acik Sungai Nimbung. Nampak. Alah, kau jangan. Kejap lagi orang kampung semua. Tak apalah orang kampung tengok. Acik okey tak barangnya Acik tengok hari tu? Sama tak? Okey tak? Hari tu lain. Lain. Hari tu malam, hari ni siang. Oh, terkejut. Ya Cik So kalau nanti nak datang 2-3 kali ni, dah dapat kad tu boleh juga. Betul tak Cik? Acik happy, kita orang pun happy Acik. Pandai main wayang. Cik so saya jual Cik. Okey. Terima kasih. Jerit Cik. Jerit sekali Cik. Kata nasihat Cik kat dia Cik. Kata nasihat untuk kami yang muda ni. Kata Kata nasihat. nasihat. Jangan datang bos Ijan. Kenapa? Kena racun. Alamak. Tak boleh Cik Tak boleh. Tak boleh. Tapi macam Acik racun diri sendiri hari tu. Okey Cik Alah, dah lah. Okey Acik jerit kuat sikit Acik. Bukan. Aku kecil ni. Jerit sol kuat-kuat Cik. Aduh. Ada orang kita kasih. Tak jadi. Tak jadi lagi sekali. Acik daripada mana? Sungai Nimbung. Dah di. Sol. Oh. Mana kira